Assalamualaikum guys. So hari ni nak cerita pasal apa? Kalau anda nakkan input saham, pergi kat FI TikTok satu lagi satu lagi tu Faizal Yusof. Dekat sini FI lebih banyak bercerita je lah kan. Kalau nak dengar silakan. So cerita dia pasal apa tuan-tuan? Hari ni nak cerita pasal kita punya sejarah jugalah kan. Kalau difikirkan tuan-tuan kan, kalau kata dulu kan pada kurun ke-14 kan, kita orang Melayu, orang Islam tak datang ke tanah Melayu kan. Orang Islam tak datang ke tanah Melayu, melalui saudara-saudara Arab kan. Jadi tak adalah sekolah-sekolah pondok yang ada sekarang ni kan. Tak ada lah. Kita tak payah solat, tak payah apa semua, tak payah mengaji, tak payah pergi tarawih. Pasal Islam tak datang ke tanah Melayu kan. Kemudiannya kalau kata pada kurun ke-17, 18 tu kan, Portugis ke, Belanda ke, orang putih kan tak datang ke tanah Melayu kan. Maka tak adalah sekolah-sekolah sekular yang kita belajar geografi, sejarah dan sebagainya tu. Tak ada. Kan? So kita akan jadi 100% Melayu. Kan? Bila kita 100% Melayu, so apa kita buat agak-agak sekolah, kita tak pergi sekolah. Lepas tu kita apa nama, agaknya babi pun kita makan kot kan. Dah 1% Melayu kan. Agaknya nak kahwin pun kita main pelangkong je, perempuan tu buat balik tak kan. Betul tak? Cuba fikir-fikir kan. Kalau kata Islam tak datang, orang putih tak datang, jadi dalam diri kita tak ada bercampur aduk tak. Tak adalah sibuk nak apa ni, nak berhibur dengan konsert orang putih tu kan. Betul tak? Tak adalah pula kita nak belajar agama, keimanan, keislaman, kepercayaan pada Tuhan. Tak. Mungkin kita duduk sembah pokok dia kot. Tuan-tuan, kena fikir tu. Sebab apa kalau kita fikirkan, sebenarnya kita bersyukur lah pasal kita dapat jadi orang Islam kan. Bila kita jadi orang Islam, semua benda dah lengkap lah kan. A sampai Z dah dididik tentang apa yang perlu kita lakukan, apa yang boleh kita cakap, apa tak boleh kita cakap, apa boleh kita buat, apa tak boleh kita buat kan. Sebab kita orang Islam kan, kita nak mandi baca doa, nak masuk bilik air baca doa, nak makan baca doa, naik kereta baca doa, pakai baju baca doa, tengok cermin baca doa kan. Sebab kita Islam kan. So sebab sebenarnya tuan-tuan, kalau fikirkan balik kan, diri kita ni dah bercampur aduk lah. Orang putih campur dengan Melayu, campur dengan Islam, campur dengan Jepun, campur dengan Korea, semua campur. So tuan-tuan, sajalah Ifah ajak tuan-tuan berfikir lah. So fikirkanlah. Kalau apa-apa nak tahu ke, nak cerita ke, nak komen, silakan komen kat bawah. Alright, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.